Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Husin, Pengurus Cawangan Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp bagi Cawangan Pendah Dayan ingin melaporkan hari ini kita jalankan Perintah Khidmat Masyarakat secara serentak dan untuk negeri Kedah kita jalankan di Pantai Muniyan. Antara aktiviti pembersihan yang kita jalankan termasuklah sapuan tempat awam, pemotongan rumput, pembersihan tandas dan kutipan litter di setiap pesisir pantai di sini. Pada pagi ini kami berada di Yan, Kedah di Pantai Muni yang melibatkan 21 orang pesalah PKM yang sedang menjalani perintah khidmat masyarakat. Di pantai ini kami telah menyediakan 4 zon bagi kerja-kerja yang perlu dilaksanakan oleh pesalah-pesalah ini. Antaranya ialah sapuan sampah, kutipan sampah, pembersihan tandas dan juga membersihkan sisa-sisa rumput yang telah pun dipotong oleh pihak konsesi. Secara prinsipnya, seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, tangan mereka yang mengotorkan dan tangan mereka juga yang akan membersihkan. Pada pagi ini, seramai 21 pesalah PKM di Yan ini di seluruh Kedah sedang membersihkan kerja-kerja pembersihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Secara keseluruhannya, siri ketiga ini dijalankan secara serentak di 6 buah negeri yang lain. Jumlah keseluruhan terlibat adalah sebanyak 78 pesalah. Dan secara pecahannya di Perlis terdapat 5 orang pesalah yang sedang melaksanakan perintah khidmat masyarakat. Di dataran Sena Kanga, Kedah 21 orang seperti saya katakan tadi. Di Pantai Muni ini, di Kuala Lumpur di dataran mereka sebanyak 24 orang. Pahang, lokasi ini adalah Taman Tasik Bandar Temeloh melibatkan 15 pesalah. Negeri Sembilan di Bandar Prima Senawang 9 orang pesalah, dan juga terakhir adalah Johor di Kampung Senibung, Johor Bahru sebanyak 4 orang. Dan secara khususnya mereka ini menjalani khidmat masyarakat sebenarnya tetap oleh mahkamah antara 1 jam hingga ke 10 jam.